untuk dapat mengelakkan daripada kenangan silam. Perkawinan juga merupakan peringatan tentang hak-hak dan tanggungjawab yang ditetapkan oleh hukum syara. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan perkawinan sebagai satu jalan untuk pasangan suami isteri mewujudkan kasih sayang dan cinta mencintai sesama manusia. Dengan ikatan perkawinan, setiap pasangan mempunyai tanggungjawab antara satu sama lain, sama ada dari sudut kebendaan, kejiwaan dan kekeluargaan. Secara ringkasnya, antara tanggungjawab suami yang pertama menyediakan nafkah seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal mengikut kemampuannya. Yang kedua, memberikan didikan agama, mewajibkan dan mengizinkan isterinya mempunyai ilmu tersebut dan orang lain sekiranya dia tidak mampu. Yang ketiga, memberikan peluang kepada isteri mempunyai ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan keperluan rumah tangga. Yang keempat, menjalinkan hubungan yang baik dengan ibu bapa dan keluarga isteri dengan cara yang saksama. Yang kelima, tidak menyakiti isteri dari segi mental dan fizikal. Dan yang keenam, menjaga manfaat diri dan isteri. Manakala tanggungjawab isteri pula yang pertama mentaati suami selagi tidak bertentangan dengan syarak. Yang kedua, berusaha mempertingkat keterampilan diri dari sudut fizikal dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, menghormati kedua ibu bapa mentua dan semua ahli keluarga pihak suami dan sesiapa yang disukai suami. Yang keempat, menjaga marwah diri dan suami. Yang kelima, menjaga dan mendidik anak dengan sempurna dan pandai menyesuaikan diri dalam masyarakat. Dan yang keenam, tidak menyakiti hati suami. Kesemua tanggungjawab yang disebut tadi adalah dilaksanakan oleh suami dan isteri. Ia adalah satu amanah yang akan disoalkan di akhirat nanti. Suami isteri hendaklah bersabar dalam melaksanakan perintah Allah, bersabar dalam meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah, dan kita bersabar melalui kehidupan rumah tangga. Yakinlah bahawa segala kebaikan yang dilaksanakan akan diganjari oleh Yang Maha Esa, dan suami isteri yakin kepada Allah dan qadar yang telah ditetapkan. Dan akhirnya, marilah kita sama-sama memastikan bahawa diri dan keluarga kita terjaga daripada siksa neraka, yang mana Allah Ta'ala mengingatkan kita dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6 yang bermaksud, wahai orang beriman, pelihara diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan-bahan bakarannya manusia dan juga batu berhala. Wallahu a'lam. Jadi kita tolong kepada ayah-ayah, ibu, ya anak-anak itu kita tolong kerjakan dulu. Kita tolong kerjakan dulu. Karena sedang nak kawal itu kita keluar supaya suasana ini dalam keadaan tenang dan apa yang akan dilafazkan oleh bakal suami ini jelas diingat oleh saya dan juga dua saksi. Dan juga kita peringatkan ini adalah satu acara ibadah. Jadi sama-sama kita lihat kerana Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada malam ini insya-Allah majlis akad nikah akan diakad sendiri oleh wali, iaitu Imam Zin. Dan sebelum itu, marilah sama-sama kita beristighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Yang kedua, maka sama-sama kita memperbaharui syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan
وعلى آل سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Syuaib bin Suhaimi. Saya nikahkan kamu dengan anak saya Zahra Sofia binti Muhammad Zain dengan mas kawinnya 1 gram emas tunai. Saya terima nikahnya dengan Zahra Sofia binti Muhammad Zain dengan mas kawinnya 1 gram emas tunai. Alhamdulillah, jadi sekali lafaz saya isniahkan Muhammad Syuaib bin Suhaimi dan Nuzul Zahra Sofia binti Muhammad Zain sah sebagai suami isteri mengikut hukum syarak. Marilah sama-sama kita ucapkannya kepada kedua mempelai. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin.